video ni khas untuk hujan Rangers. So aku panggil korang Rangers. So Rangers, aku sekarang dekat Floria Putrajaya. Macam yang korang tengok dekat belakang ni, ada jambatan Putrajaya. Dan video ringkas kali ni just nak buat satu announcement penting pasal hashtag hujan 20 tahun. Dan nak cerita sikit lah macam mana aku jadi fans hujan band, baju yang aku selalu pakai ni. So hashtag hujan 20 tahun ataupun hujan XX ataupun XJX merupakan show ulang tahun hujan band yang ke-20 tahun. Dan kalau korang perasan, sejak awal penubuhan Explorer from KL 3 tahun lepas, aku selalu pakai baju hujan ataupun t-shirt hujan dan juga merch hujan, baju-baju hujan yang lain. Sebabnya adalah aku merupakan salah seorang hardcore fans hujan band dah 19 tahun since 2007 sekolah rendah lagi. So ni dia Taman Memorial Cina Malaysia. Wah. So tu dia jambatan Putrajaya kat belakang. Nanti kita akan buat full review Floria Putrajaya. Cantik kat belakang. So kita sambung lagi cerita pasal Rangers. So sekarang aku dekat Taman Peringatan Cina Malaysia. So kita sambung cerita Rangers tadi. So lagu Pagi Yang Gelap adalah punca kenapa aku minat hujan band ni. Dan masa tahun 2007 dulu aku tertarik dengan satu lirik lagu Pagi Yang Gelap ni. Lebih tua. Kau perasan tak? Masa tu selalu keluar dekat radio X Fresh FM yang sekarang dah pupus dengan suara unik Nur Salih. Dan aku pun fikir ni lagu orang tua ke apa ni. Dan masa tu aku pun ambil kaset kat radio, aku masukkan. Bila radio play lagu Pagi Yang Gelap tu, aku pun rekod lagu tu pakai kaset. Diikuti dengan lagu Bila Aku Sudah Tiada dan Aku Skandal masa tahun 2008 dulu. Time tu memang famous lagu tu. Lagu-lagu independent selalu diputarkan kat radio, memang famous. Dan start dari itulah aku kenal band-band scene indie ni macam Bang Face, Mi Agusin apa semua. Dan aku teruskan mendengar lagu-lagu hujan masa darjah 6, masa nak tinggalkan sekolah tu, dengan lagu Bila Aku Sudah Tiada tu. So dia punya memori sangat kuat time tu. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan ditangis selalu mungkin. Bawa lagi masa sekolah menengah, masa universiti dan kerja, and the rest is history. Dan harapnya nanti semua band member dengan ex-member ada sekali dekat show hujan 20 tahun tu. Sebab masa hujan 10 tahun dulu, tahun 2015 aku tak pergi. Rugi jugalah time tu. Dan aku still ingat masa mula-mula kenal hujan band ni dulu, masa sekolah rendah umur 11. Noh, AG, apa semua, diorang semua umur 20-an. Kita baru 11. Lepas tu 2015 diorang 30-an, kita pula 20-an. Macam sekarang ni, diorang semua dah 40-an, kita 30-an. Dan harapnya boleh jumpa lagi bila diorang 50-an, 60-an dan kita pun sama-sama tua dengan diorang. Dia punya vending machine. Ice cream spoon under the ice cream cup. Tak pernah jumpa dekat Putrajaya je dah. So ni biasa punya. Dan depan ni tasik Floria Putrajaya. Depan tu pantai. Pantai pun tak nampak macam pantai ya. So Rangers, ni adalah sesi temu bual. Bukan temu bual. So dekat belakang ni ada jambatan Putrajaya dan juga beberapa orang sedang menaiki kayak beramai-ramai, kalau boleh nampak lah. So kita sambung cerita pasal Rangers hujan tadi. Macam mana sejarah ni, macam mana perjalanan Rangers hujan aku. So first konsert hujan aku pergi masa tahun 2018, masa raya. So yang bestnya dapat makan free, bertempat di tempat Negeri Sembilan. Nama tempat pun di tempat. Dan Rangers sangat-sangat excited sampai lagu raya pun diorang nak mosh. Dan time tu AC Mizal jadi host untuk show malam tu. Ada macam-macam band lah, Spider pun ada. Dan yang paling last kali hujan, of course hujan. Dan ni adalah merch yang aku dapat masa 2018. Ini dia album Jika Sempat 2016, CD diorang lah, dan macam-macam lagi. Dan juga t-shirt limited edition hujan band. Time tu je ada jual, sekarang dah tak jual. Seorang ada meet and greet dekat Anjung Tinjau KLIA sempena dengan pelancaran EP terbaru hujan band. Dan first ahli hujan yang aku terserempak, Bob Zilla, dekat masa nak naik eskalator dekat KLIA tu. Terserempak. So kita orang dekat situ jumpa-jumpa, salam, minta sign dekat CD. Memang best lah. So
So korang tengok footage ni tahun 2018. So ni dia EP Perindu Kalbu. Sekejap, apa nama EP? So ni ada sign band member Hujan Band, AG, No, apa semua. Memang best. Ada album physical ni pun best juga. So ni gambar Suria, dia orang punya CD, memang best. Lepas tu Hujan X Masdo kat Maap Serdang, memang best juga. So tengok footage namun. So lepas tu konsert tahun baru 2018 dengan 2019 dekat Sunway Lagoon. Masa Covid pun, masa tahun 2020 pun ada konsert juga. Ni dia EP tahun 2020, Pelangi dan Kau. Memang lawa dia punya design. Wah, lawa. Ada CD sekali apa semua, lirik. Memang lawa. Last show aku pergi masa 5 tahun lepas, masa zaman Covid. Dia orang terpaksa buat 4 hari show. So aku pergi yang Sang Enemy punya, hari second last, tak silap. Dan yang paling tak bestnya kena duduk atas kursi. Selalunya kita ramai-ramai ni mosh tak payah ada kursi pun, bedal dia semua. Tapi kali ni kena peraturan dan tu kena ada seat, kena ada pakai mask, sanitizer apa semua. So ni dia merch yang korang dapat masa konsert masa Covid tu. Kaset khas untuk Rangers. Dia macam nostalgia lah. Kaset betul ni aku dah review semua. So terpaksa beli apa, kaset player. Dan ni gambar from Hafizah. Perjalanan Hujan Band 16 tahun masa tu, Hujan 16 tahun. Nak buat 15 tahun sebab Covid. So dia orang buat Hujan 16 tahun sebab senang sikit lah. Dia orang ada jual towel. So korang tengok aku punya video dan gambar tahun masa konsert tu. Sampai Noh sendiri pun like aku punya post. Ni antara merch Hujan Dan yang aku dapat, dia punya t-shirt. So kita nak imbas kembali lah journey Hujan Band dan juga journey aku sebagai Rangers. So logo official merchandise dia orang, baju kaset dia orang yang aku pernah review dulu, lagu-lagu Hujan semua dekat belakang ni. Dan juga merch-merch lain yang aku pernah beli. So macam Ikari Riders jacket, Riot Squad jacket, ada gambar kaset kat belakang tu. Dan juga ada lagi unofficial merch yang aku beli dekat Shopee je, tak ada jual kat tempat lain. Ni buat sendiri. Yang ni pun sama, beli kat Shopee juga, dia orang buat sendiri. Tapi okey lah, cool. Kita sekarang dekat Taman Candy. Kita sambung cerita Rangers dekat Taman Candy ni. So tu dia Taman Candy. Poin penting yang paling pertama sekali, tiket Hujan 20 tahun aku dah beli. So ni dia. Sukses Explorer from KL. You are all set to join #Hujan 20 tahun. Oh ya. So event ni bertempat di Stadium National Hockey Bukit Jalil. Dan berita tak baik, tiket semua dah pun sold out dalam masa 3 minggu saja. Penangan kegilaan Rangers semua, yang standing ada 10,000, semua sold out. So yang lain tak sempat, kena tunggu lagi Hujan 30 tahun mungkin. Dan masa pembelian 10 April yang lepas, website pun crash. Aku yang tunggu sejam pun kena kick out. So itu satu pengalaman yang biasa dirasai oleh Rangers semua. Nak beli merch ke apa semua, website sangkut. So Rangers, poin yang keduanya, aku nak launch siri baru, siri kelima Explorer from KL. Dan korang boleh check link in the description dalam bentuk playlist, iaitu Rangers Hujan Vlog dan juga #Rangers Hujan Vlog, video-video dan konten pasal Hujan Rangers. Dan poin yang ketiga, akan ada satu vlog besar-besaran untuk show Hujan 20 tahun nanti, hujung bulan nanti ataupun awal bulan 7, dengan hashtag yang aku lancarkan ni, Rangers Hujan Vlog. So korang boleh check, type hashtag tu ataupun search, tekan hashtag tu untuk cari konten-konten Rangers Hujan yang berkaitan dengan aku.
So Rangers, belakang tu jambatan dan belakang tu masjid besi. So tu saja pengumuman untuk hujan Rangers. Ada 3 benda penting. So first, pembelian tiket hujan dah pun selesai, sold out semua. Yang kedua, siri baru yang aku lancarkan, Rangers Hujan Vlog, boleh search, link in description. Yang ketiga, satu vlog besar-besaran Rangers Hujan Vlog akan diadakan hujung bulan nanti, InsyaAllah. So Rangers, kita jumpa 27 Jun, hari Sabtu. Kita sing along together bersama-sama dengan Rangers semua. Hashtag hujan 20 tahun, hujan XXXJAX. So setakat tu aja video kita pasal Rangers first vlog kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thanks for watching Explorer from KL. Every day is exploring.